5 benda yang kau kena tahu pasal NCD. Apa tu NCD? No Claim Discount. Ni untuk siapa-siapa yang nak beli kereta yang ada kereta-kereta lama, dia mesti tahu apa itu NCD. So, 5 benda kau kena tahu. Jom ikut saya dalam video ni. Sebelum tu, jangan lupa follow saya guys. Share video saya dekat kawan-kawan yang lain. Yang paling penting, like video saya, okay? So, mari. Yang pertama, NCD tak boleh dipindah milik, okey. Ni kalau anak dengan bapak nak pindahkan NCD tu, nak pergi ke nama bapak pun tak boleh. Bapak nak pergi ke anak pun tak boleh, nak pergi ke adik-beradik pun tak boleh, okey. So dia bergantung, dia ikut pada nombor IC korang. Yang kedua, NCD motor dengan kereta tak sama. So tak boleh tarik NCD motor nak pergi ke kereta, tak boleh. NCD kereta nak pergi tarik ke motor pun tak boleh juga. So dia kekal, kalau kat motor dekat motor sahaja, dekat kereta sahaja. So walaupun nombor IC sama, different kereta dengan motor punya NCD tak boleh tarikkan satu sama lain. Yang ketiga, maksimum NCD untuk kereta adalah 55% sahaja. Kalau untuk motor 25% sahaja. Motor takkan sampai 55 juga. Okey, dia maksimum boleh dapat sampai 25% untuk motor, untuk kereta 55% sahaja guys. Yang keempat, NCD akan mula menurun kalau tak guna dalam masa 2 tahun. So, kalau kau dah jual kereta tu dalam masa 2 tahun, kau tak tarik kereta tu punya NCD, pergi kat kereta-kereta baru korang, so dia akan start menurun. 3-4 bulan dia akan turun daripada 55 jadi 45. Lepas tu dia akan turun 38, dia akan turun 30%. Sampai 2 tahun habis, dia akan jadi kosong balik. So, habislah NCD kau kalau kau tak guna dalam masa 2 tahun. Yang kelima, ni kalau kau claim cermin dekat kedai cermin, dan kalau kau ada beli add-on dekat dalam kau punya insurans, jangan risau, NCD kau takkan dikacau. Okay, so dia akan kekal. Contoh, dah max 55%, kau pergi tukar cermin, nanti next beli insurans pun dia tetap 55%. So NCD dia tak kacau langsung guys. So guys, kalau kau rasa video ni bermanfaat, tolong share dekat kawan-kawan. Dan siapa yang nak beli kereta, nak renew insurans, boleh hello saya, masuk ke profile, dapatkan nombor saya, okay? So nak mencari kereta terpakai, cari saya Syaril Sulaiman. Assalamualaikum.